A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua para penonton dan pendengar live cerita seram malam mistik Bro Fai daripada seluruh Nusantara. Apa khabar semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Bro Fai akan kongsikan 4 buah cerita. 4 buah cerita tu bukan daripada Malaysia, bukan daripada Indonesia, bukan daripada Singapura. Kisah-kisah yang Bro Fai akan kongsikan pada malam ini adalah kisah-kisah daripada negara India, negara Pakistan, negara Bangladesh, negara Nepal. Jom, malam ni adalah lain daripada yang lain. Jom kita layan kisah yang pertama. Kisah yang pertama yang akan Bro Fai kongsikan kepada anda pada malam ini adalah tajuknya adalah Perempuan di Kuil Terbuang Rajasthan. Macam mana kisahnya? Kisah daripada India ni. Salam sejahtera Bro Fai. Salam sejahtera juga kepada anda. Nama aku Rahul. Aku orang Malaysia tapi kerja sebagai jurutera dekat Jaipur, Rajasthan, India pada tahun 2019. Aku nak cerita pasal satu kuil yang dah terbengkalai dekat luar bandar Jaipur. Jadi orang tempatan panggil Bangar Fort. Jadi Bangar Fort ni memang terkenal. Dalam buku pelancongan pun ada. Tapi setiap papan tanda masuk ke situ ada tulis satu ayat yang sama dalam bahasa Hindi dan Inggeris. Tapi Bro Fai terjemahkan dalam bahasa Melayu lah, okey? Katanya dilarang masuk sebelum matahari naik dan selepas matahari terbenam. Tindakan undang-undang akan diambil. Hai Karmini. Jadi aku tanya kawan kerja aku yang orang India ni, kenapa bro? Jadi dia jawab, sebab dalam tu ada roh. Kalau masuk malam, kau tak akan keluar lagi, katanya. Jadi aku gelak je lah masa tu. Alah, nak takutkan pelancong je tu. Jadi masa tu aku dengan 2 orang kawan office. Seorang nama Arjun, seorang lagi nama dia Priya. Kami decide nak cabar tempat tu. Jadi kami masuk pukul 6 petang. Matahari masih ada lagi sikit. Jadi kami fikir sempatlah 30 minit jalan-jalan dan keluar sebelum gelap. Kuil tu besar. Dinding batu, banyak ukiran dewa-dewi. Tapi semuanya dah retak dan ditumbuhi pokok. Suasananya sejuk walaupun cuaca luar 35 darjah. Dalam kuil tu rasa macam 20 darjah. Jadi kami pun bergambar lah. Cik bergambar. Gelak-gelak lagi kan. Sampai satu kawasan ada perigi lama. Tiba-tiba Priya cakap, korang dengar tak? Jadi kami semua senyap lah. Cing, cing, cing. Bunyi apa tahu? Bunyi gelang kaki perempuan. Bunyi tu datang dari dalam kuil sebelah. Si Arjun ni bisik lah. Jom keluar. Dah lewat ni katanya. Tapi aku degil. Sekejap je lah nak tengok siapa tu. Jadi kami ikut bunyi tu. Bunyi tu bawa kami ke satu bilik kecil. Pintu bilik tu separuh runtuh. Dalam bilik tu gelap. Tapi kami nampak bayang. Bayang apa tahu? Ada seorang perempuan. Dia ni duduk membelakangi kami. Pakai sari merah. Rambut dia panjang sampai ke lantai. Dia tengah sikat rambut. Cing, cing, cing. Bunyi gelang dia setiap kali dia sikat lah. Hello? Panggil Priya. Jadi masa dia tengah sikat tu, bila Priya panggil hello, perempuan tu berhenti sikat. Dia pusing kepala perlahan-lahan. Itu 180 darjah ke belakang. Aduh. Tapi badannya tak pusing tau.
Muka dia tak ada. Licin aja, tak ada muka ni. Mata, hidung, mulut semua tak ada. Aduh. Perigi belakang dia tiba-tiba berbuih. Air dia mendidih sendiri. Jadi kami bertiga pun terus menjerit dan lari lah kan. Masalahnya jalan keluar yang kami masuk tadi dah tak ada. Dinding yang sama dah bertukar jadi lorong yang lain. Macam kuil tu berubah bentuk tau. Jadi bunyi gelang kaki tu ikut dari belakang, laju cing macam dia kejar lah. Sekali masa kami tengah berlari tu, Arjun terjatuh. Aduh, lutut dia luka pula. Jadi lembaga perempuan tu dah dekat dah, 10 meter saja lagi. Tiba-tiba azan maghrib berkumandang daripada kampung jauh yang kuat. Dekat situ ada penduduk orang Islam lah kan. Perempuan tu terus berhenti. Dia menjerit satu jeritan yang sangat kuat. Jeritan tu gegarkan dinding. Lepas tu dia masuk balik ke dalam bilik dan dia hilang. Barulah jalan keluar asal muncul balik. Pukul 7.30 malam, kami terus lari keluar dan terus ke balai polis. Jadi pegawai polis tengok kami macam tengok orang gila lah. Dia cakap, kamu bernasib baik katanya. Ramai orang hilang dalam tu. Kalau azan tak berkumandang, kamu dah jadi sebahagian dari kuil tu sekarang katanya. Jadi dia ceritalah, 300 tahun dulu ada seorang puteri. Dia ni ditamatkan riwayatnya dalam kuil tu. Roh dia tak tenang sebab dia meninggal sebelum kahwin. Dan dia akan cari pengantin baru setiap kali ada orang masuk selepas gelap. Jadi sejak dari itu Bro Fai, aku tak pernah percaya dengan papan tanda amaran. Kalau ditulis dilarang masuk, memang ada sebab dia tulis macam tu. Sampai sekarang, kalau aku lalu Bargan ni, Bangar ni, waktu siang pun, aku akan baca doa dalam hati. Jadi itu sajalah cerita aku Bro Fai daripada Jaipur, India. Sekian, terima kasih. Baik, kita pergi kepada kisah. Cerita tadi best kami ni. Okey, kita pergi kepada kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni, kita terbang pula ke Pakistan. Siapa ni? Rismas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir Rismas. Okey. Okey, kisah yang kedua ni berlaku di Pakistan dan tajuknya adalah Rumah Sewa di Islamabad. Assalamualaikum Bro Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Faizal. Umur aku 28 tahun. Aku sambung Master Engineering dekat Kuwait East Azam University Islamabad. Aku daripada Kuala Lumpur tahun 2021. Jadi aku pergi sana seorang dirilah. Bajet student, jadi aku kena cari rumah sewa murah lah kan. Okey. Jadi aku cari rumah dekat kawasan G6, kawasan student. Selalu sewa bilik pun dah 25,000 PKR sebulan. Dalam 600 ringgit lah kan. Tapi aku jumpa satu iklan dekat muka buku, full house for rent, 3 bilik halaman 15,000 Pakistan punya ni lah kan, mata wang lah, dalam RM350 macam tu. Murah sangat. Jadi aku pun teruslah wasabi tuan rumah. Nama dia Mr. Khan. Jadi bila sampai tengok rumah, aku terkejut. Rumah banglo tu kecil, cat putih, ada halaman depan, 3 bilik tidur, dapur pula besar. Jadi aku tanyalah, "Encik, kenapa murah sangat?" Mr. Han pun senyum. Dia gosok janggut dia. Dia kata apa tahu? "Anak muda, rumah ni dah kosong 2 tahun. Saya nak ada orang jaga. Takut pencuri masuk. Kau duduk jaga, saya bagi murah."
Dia kata macam tu. Jadi aku fikir kan, rezeki aku lah ni kan. Jadi aku teruslah bayar deposit 2 bulan. Malam pertama aku tidur pukul 3 pagi, aku terjaga. Aku terhidu bau tau. Bau apa tau? Bau daun kemangi. Kuat sangat. Macam ada orang tumbuk daun kemangi dalam bilik aku. Padahal bilik aku kosong. Aku cuma ada tilam dan beg baju aja. Jadi aku pun buka lah tingkap. Ketika tu angin sejuk dah masuk dah. Bau tu hilang. Aku fikir mungkin pokok kemangi jiran lah kan. Hari yang keempat, bau kemangi tu datang balik. Tepat pukul 3 pagi. Jadi hari yang kelima pula, aku mula dengar bunyi pula. Bunyi apa tau? Tuk, 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 tuk. Bunyi tapak kaki tanpa kasut. Dia berjalan daripada dapur perlahan aja datang ke arah bilik aku. Allahu Akbar. Dan dia berhenti tepat depan pintu aku. Lepas tu dalam 5 saat dia senyap. Lepas tu ada suara balik. Suara perempuan dalam bahasa Urdu. Dia kata apa tahu? Pani cahaya. Pani cahaya. Dia kata, air. Saya nak air. Suara dia lemah aja, macam orang sakit. Jadi aku masa tu tengah baca buku kan. Buku aku terus terjatuh bila aku dengar suara tu. Ketika tu tangan aku dah menggigil sejuk dah. Aku tak jawab. Jadi aku terus tarik selimut sampai ke kepala dan baca ayatul kursi dalam hati aku. Bunyi tapak kaki tu jalan balik, pergi ke halaman belakang. Lepas tu bunyi tu hilang. Lenyap macam tu je. Pagi esoknya aku cek lah kan. Pintu dapur terkunci, tingkap semua tutup, tak ada sesiapa pun. Jadi aku tanyalah Mr. Han. Dia cakap, oh, itu angin. Rumah lama memanglah macam tu. Takkan angin macam tu kan. Okey, minggu ketiga aku dah tak tahan dah. Aku tak tidur 3 malam. Jadi aku pergi rumah jiran sebelah, rumah Encik Rafiq. Dia ni dah pencen, duduk dengan isteri dia. Aku ceritalah semua perihal tentang rumah yang aku sewa tu. Pasal bau kemangi, pasal pukul 3 pagi, pasal suara minta air. Jadi bila aku cerita tu, muka Uncle Rafiq tu terus pucat. Isteri dia terus tutup mulut. Macam tu lah kan. Jadi Uncle Rafiq pun suruh aku duduk. Dia hidangkan teh. Uncle Rafiq pun cerita, anak muda, 2 tahun lepas, bulan Ogos, ada seorang pelajar perempuan sewa rumah kau tu. Nama dia Aisyah daripada Karachi. Jadi dia datang Islamabad sorang-sorang. Macam kau lah. Ambil master, dia duduk bilik yang sama kau duduk sekarang. Satu malam pukul 3 pagi, dia demam panas 40 darjah. 40 darjah. Ini 4. Okay? Dia tak ada telefon. Dia tak ada kawan dekat sini. Dia jalan dekat dapur mau ambil air. Jadi tiba-tiba dia pengsan dekat dapur. Jatuh. Kepala sudah hentuk. Tapi dia masih hiduplah 2 hari. Tak ada siapa tahu. Hari ketiga, itu rumah ada bau busuk, dia kata. Jiran pun call lah polis. Bila polis pecah pintu, jumpa dia. Sudah habis. Dia sudah habis dalam bilik kau tidur tu lah. Dalam bilik kau tidur tu. Tangan kanan dia masih pegang segelas air. Tapi air dalam gelas tu dah kering. Bibir dia kering. Bibir dia pun sudah kering. Jadi, sejak itu, setiap malam pukul 3 pagi, kami dengar dia jalan dan minta air. Itu dia cerita Uncle Rafiq. Jadi Uncle Rafiq memandang aku, kau seorang
kau adalah orang yang keempat yang sewa rumah tu dalam 2 tahun. 3 orang sebelum kau sudah lari dalam masa 1 minggu. Jadi malam tu aku decide aku tak nak lari. Kalau dia dahaga, aku bagi dia air. Pukul 2.50 pagi, aku duduk dekat ruang tamu. Lampu semua aku buka. Al-Quran aku buka dekat meja. Jadi pukul 3 pagi, tiba-tiba datang bau kemangi. Kuat bau tu, sampai aku rasa lawyer lah. Tiba-tiba, bunyi tapak kaki. Bunyi tu lagi, kali ni lebih jelas. Bunyi tu berhenti depan pintu aku. Pani cahaya. Pani cahaya. Suara tu menangis. Dengan tangan yang menggeletar, aku pun tuanglah air dalam gelas. Air sejuk lah kan. Jadi aku pun jalan dekat pintu. Jadi aku buka pintu perlahan-lahan. Ketika tu koridor gelap. Tapi dekat lantai ada kesan tapak kaki basah. Kecil je tapak kaki tu. Macam tapak kaki perempuan. Basah tu, tapak kaki tu basah tu menuju ke dapur. Jadi aku pun ikutlah kesan tu sampai dekat dapur. Dekat atas sinki ada segelas air, gelas yang sama macam Uncle Rafiq cerita tu, gelas kaca lama. Jadi aku letak gelas air yang baru aku tuang sebelah gelas lama tu lah. Jadi aku bisik, Aisyah, ini air, minumlah, kau dah tak dahaga dah. 10 saat senyap. Tiba-tiba lampu dapur berkelip, blip, lampu dapur lah kan. Gelas baru tu jatuh sendiri, pecah berderai, air pun tumpah. Dari arah bilik aku dengar suara. Kali ni bukan bisik lagi, suara perempuan ketawa. Ketawa lega tau. Syukria Faizal, syukria. Dia kata terima kasih Faizal, terima kasih, dia kata. Jadi bau kemangi tu terus hilang. Tinggal bau air dan kaca pecah saja. Pagi esok, aku pun terus pergi kemas barang. Aku pun pindahlah rumah. Walaupun rugi deposit 30,000 mata wang Pakistan. Jadi sebelum keluar, aku tengok gelas pecah tu dekat lantai. Air yang tumpah tu dah kering. Tapi bentuk air tu bentuk macam tapak kaki. Uncle Rafiq cakap dekat aku, engkau orang pertama yang bagi dia air. Mungkin dia sudah tenang. Sampai sekarang Bro Fai, setiap kali aku minum air pukul 3 pagi, aku akan teringat. Jadi pesanan aku, kalau sewa rumah murah sangat, tanya dulu kenapa murah. Jadi itu sajalah cerita aku daripada Islamabad, Pakistan. Sekian, terima kasih. Baik, kita pergi kepada kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ni tajuknya adalah Porter yang hilang di jalur Annapurna. Cerita ni daripada Nepal. Assalamualaikum Bro Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Imran. Umur aku 31 tahun. Aku ni kerja guide pelancongan. Tahun 2020 maaf ya. Tahun 2020 aku bawa satu grup Malaysia pergi trekking Annapurna Base Camp dekat Nepal
Jadi kami upah 3 orang partner tempatan untuk tolong bawa beg lah. Salah seorang nama dia Raj, umur dia 22 tahun. Senyum je kerja dia. Cerita ni jadi malam keempat kami dalam trek. Okey. Jadi kami ni bermalam dekat Gandruk, kampung kecil atas bukit. Rumah kayu, sejuk dalam 12 darjah Celsius. Sejuk betul kawasan dia. Jadi malam tu kami makan malam dekat dining hall lah. Raj ni dia duduk jauh je tau. Dia tak makan dengan kami. Dia makan dengan porter yang lain. Tuan rumah guest house seorang nenek tua. Tiba-tiba bisik dekat aku dalam bahasa Nepal yang diterjemah oleh guide lama lah. Dia kata apa tau? Malam ni jangan keluar. Jangan ikut sesiapa yang panggil nama kau dari luar. Aku pun gelak je lah. Nenek takut beruang ke? Nenek tu tak gelak tau. Dia cuma angguk dan dia terus masuk ke dapur. Pukul 2:30 pagi, aku terjaga sebab sejuk. Jadi aku nak pergilah ke tandas luar. Tiba-tiba aku dengar bunyi ting, ting, ting. Bunyi loceng yang kecil tau, macam loceng lembu tu. Lepas tu ada suara panggil daripada luar. Imran Dai, Imran Dai, Imran Dai. Maksud dia abang dalam bahasa Nepal, Abang Imran. Jadi suara tu suara Raj tau. Jadi aku buka lah pintu sikit, tapi gelap. Kabus pun tebal masa tu. Jadi aku nampak bayang Raj berdiri dekat tangga kayu. Dia pegang loceng, dia senyum aja. Dai, jom kita pergi kutip kayu api. Esok sejuk. Jadi aku pelik lah. Sekarang ni pukul 2 pagi. Dia angguk, jom cepat, nanti ketinggalan, dia kata. Tak kenapa aku boleh ikut. Otak aku ni macam berat tau. Macam mengantuk sangat. Jadi kami jalan keluar guest house tu, jalan masuk ke dalam hutan. Ketika tu kabut semakin tebal. Bunyi loceng keting-keting tu je yang aku dengar. Jadi kami dah jalan dalam 15 minit. Sepatutnya tempat kutip kayu api dekat belakang guest house je. Tapi si Raj ni bawa aku makin jauh masuk ke hutan. Raj, ni jalan mana ni? Tanya aku. Dia tak jawab. Dia terus jalan ke depan. Loceng dia bunyi laju, keting bunyi dia. Tiba-tiba tengah-tengah dia berjalan, tiba-tiba dia berhenti tau. Dia pusing tengok aku. Muka dia, ya Allah, bukan muka Raj. Mata dia putih semua. Tak ada anak mata. Mulut dia hitam dan dekat leher dia ada kesan. Ada kesan dekat leher dia. Jadi dia senyumlah. Dai, tolong saya, Dai. Tolong saya. Saya sesat 3 tahun lepas dekat sini. Tak ada siapa cari saya. Jadi aku pun terus sedarlah. Ini bukan Raj ni. Jadi aku mengucaplah Astaghfirullahalazim. Dan aku pun lari. Aku lari. Tapi hutan tu macam berpusing tau. Semua pokok dia sama je. Kabus tebal sampai tak nampak 2 meter ke depan tu. Jadi bunyi loceng tu, masa aku lari tu, bunyi loceng tu ikut daripada belakang. Laju keting bunyi dia. Macam dia mengejar lah kan. Jadi ketika tu aku dah penat lah. Aku jatuh dekat satu batang kayu dan tumbang. Jadi bunyi loceng dah dekat sangat masa tu. 5 meter je lagi. Tiba-tiba daripada jauh aku dengar suara azan subuh dari masjid kecil dekat kampung Gandruk. Bunyi loceng tu terus berhenti. Jadi aku dengar suara jeritan perempuan kuat, macam marah sangat. Jadi bila dia bunyi,
Lepas tu dia pun senyap. Tahu. Jadi aku duduk kat situ. Astaghfirullahalazim. Mengucap aku sampailah azan pun habis. Jadi pukul 5 pagi, guide utama dari 2 orang porter lain jumpa aku. Mereka cari aku sebab tengok katil aku kosong. Jadi mereka pun tanyalah, "Hey, kau pergi mana?" Aku pun cerita. Bila aku dah cerita perkara yang berlaku tu, guide tu muka dia terus berubah. Dia cakap, Raj ni, dia dah meninggal 3 tahun lepas. Dia jatuh dekat gaung dekat sini masa bawa grup. Jadi jenazah dia tak jumpa sampai sekarang. Waalaikumsalam cahaya cinta, terima kasih hadir. Yang kau jumpa malam tadi itu Boxy. Boxy tu roh perempuan yang meninggal menamatkan riwayat diri sendiri sebab kena sihir. Jadi dia akan jadi rupa orang yang kita kenal tau. Dia panggil guna loceng. Kalau kau ikut sampai dia bawa kau ke gaung, kau tak akan balik lagi. Jadi pagi tu kami pun terus turun gunung, batalkan trek. Sebelum gerak, nenek tuan rumah guest house bagi aku seutas tali merah, ikat dekat tangan aku untuk halau roh jahat lah katanya. Jadi aku pun follow je lah, aku ikat lah kan. Sepanjang perjalanan turun, aku nampak loceng kecil bergantung dekat dahan pokok. Banyak. Bergoyang walaupun tak ada angin. Raj yang sebenar, kami jumpa gambar dia dekat dinding guest house. Gambar peringatan. Gone but not forgotten 2017. Jadi muka dia ni sama macam yang panggil aku malam tu. Jadi sejak hari tu Bro Fai, aku tak pernah ambil job trekking malam. Orang Nepal cakap gunung ni suci, tapi hutan dia ada penghuni lama. Jadi kalau korang pergi Nepal dan ada orang panggil nama korang pukul 2-3 pagi, jangan jawab, jangan ikut. Jadi itu sajalah cerita aku Bro Fai daripada Annapurna, Nepal. Sekian. Terima kasih. Okey, kita teruskan perkongsian Okey. Kita pergi kepada kisah yang ketiga Kisah yang ketiga ni datangnya daripada negara Bangladesh. Jadi negara sungai, banjir dan kampung nelayan. Tapi diorang ada satu kepercayaan kuat pada Petni, roh perempuan yang meninggal dalam keadaan mengandungkan anak. Jadi ini cerita yang orang hantar katanya. Cerita ni bertajuk Bot Nelayan Jam 3 Pagi di Sungai Padma. Assalamualaikum Bro Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rashid. Umur aku 29 tahun. Aku ni anak nelayan dekat Rajshahi, Bangladesh. Tahun 2019, aku tolong ayah cari ikan dekat Sungai Padma. Sungai Padma ni besar Bro Fai. Air dia keruh, arus dia kuat. Ramai orang hilang dekat situ. Jadi cerita ni jadi masa musim banjir lah kan. Malam tu ayah demam. Jadi dia suruh aku jaga bot sorang-sorang. Bot kami ni kecil ajalah, bot kayu. Nama bot dia Ruposhi. Jadi kami ni parking lah bot dekat jeti kayu, ikat dengan tali. Jadi ayah pesan 3 benda tau. Yang pertama, jangan keluar bot lepas pukul 12 malam. Yang kedua, kalau ada orang panggil dari sungai, jangan jawab. Yang ketiga, kalau nampak lampu putih atas air, terus balik rumah. Jadi aku pun angguk je lah. Aku angguk je. Aku fikir ayah ni mengarut lah kan. Jadi pukul 2 pagi, aku duduk dalam bot, pasang lampu gas kecil, main telefon sambil tunggu subuh. Tiba-tiba aku dengar bunyi pluk, pluk, pluk. Bunyi dayung kena air tau. Jadi aku intailah dekat luar.
Gelap. Kabus atas sungai, tak nampak apa-apa lah kan. Lepas tu ada suara perempuan menyanyi pula dalam bahasa Bengali. Suara dia sayu je, macam lagu Nina Bobo, tapi jauh je. Dia macam mana lagu dia macam ni? Gume, 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 gume. Agaknya lah kan. Tapi gume tu maksudnya tidur katanya. Tidur. Macam tu kan. Bulu rumah aku naik lah bila aku dengar suara tu kan. Aku terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 5 minit kemudian bunyi dayung tu berhenti tepat sebelah bot aku. Astaghfirullahalazim. Bila dah bunyi tu berhenti, tiba-tiba bot aku bergoyang sikit tau. Macam ada benda pegang dekat tepi bot tu. Allahu Akbar. Jadi aku pun memberanikan dirilah. Aku beranikan diri. Aku solo dekat lampu telefon, guna lampu telefon dekat air lah. Aku nampak dia. Ya Allah. Apa yang aku nampak? Seorang perempuan, rambut dia panjang sampai ke pinggang, pakai sari merah basah, perut dia besar macam 8 bulan mengandung. Dia terapung atas air, Bro Fai. Tapi dia tak lemas. Dia pandang aku, mata dia hitam semua. Dia senyum. Dia kata apa tahu? Bye. 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 Yang bermaksud, Abang. Abang. Betul kan? Amake ektu. Jaga di band. Amar baca hobi. Maksudnya kan, Abang, boleh bagi saya tumpang sikit? Anak saya nak lahir. Katanya macam tu. Suara dia lembut aja, tapi sejuk sampai ke tulang. Astaghfirullahalazim. Aku pun aku menggeleng lah kan. Aku tak boleh nak bercakap dah masa tu. Dia angkat tangan dia panjang. Jari dia ada 6. Dia nak panjat naik bot rupanya. Tapi bot kami ni tiba-tiba tegang sendiri tau. Tegang sendiri, crack. Macam ada benda tarik daripada bawah air. Astaghfirullahaladzim kan. Aku dah nak pengsan dah ketika tu. Tiba-tiba dari belakang aku dengar ayah jerit, Rashid, baca azan. Aku tak tahulah ayah dari mana. Dia datang naik bot jiran. Muka dia marah dan takut. Jadi aku pun terus azan lah kuat-kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perempuan tu menjerit. Jeritan dia tu bukan suara manusia lagi dah. Macam 10 orang yang menjerit sekali. Allahu Akbar. Air sungai ketika tu menggelegak dekat tempat dia terapung tu. Dia pandang aku kali terakhir. Dia cakap, tolong anak saya. Dia kata, tolong anak saya. Lepas tu kan dia pun tenggelam. Dia tenggelam. Bila dia dah tenggelam, air pun tenang balik. Tali bot kami kendur balik. Jadi ayah pun datang, ayah peluk aku. Badan aku ketika tu dah menggigil dah. Dalam bot balik ke rumah, ayah cerita, anak, itu Petni, roh perempuan yang meninggal lemas masa mengandung. Suami dia tinggalkan dia. Dia terjun sungai. Setiap kali banjir, dia akan cari bot. Dia nak tumpang. Kalau kau bagi dia naik, dia akan tarik kau masuk air sekali. Dia nak kau gantikan anak dia yang meninggal dalam perut dia tu. Nasib baiklah kau tak jawab dan tak bagi dia naik. Jadi aku tanyalah, kenapa dia minta tolong? Jadi ayah pun jawab, sebab dia masih ingat dia manusia, tapi dia dah jadi lain. Sejak malam tu, aku berhenti jadi nelayan malam. Aku kerja kilang je sekarang ni.
Jadi itu sajalah cerita aku, Bro Fai, daripada Sungai Padma, Bangladesh. Jadi pesanan ayah aku ni, kalau kau dengar orang menyanyi dekat sungai pukul 3 pagi, tutup tingkap, tutup pintu, jangan jawab. Itu mungkin bukan manusia. Sekian. Terima kasih, Bro Fai. Baik, kisah yang terakhir untuk pagi ini. Tajuknya adalah Budi Tolong Kad Hentian, katanya. Macam mana kisahnya ni? Assalamualaikum, Bro Fai. Nama aku Amir. Umur aku 30 tahun. Aku ni kerja pemandu lori. Jadi route aku biasa dari Kelang ke Kuantan. Okey, cerita ni terjadi pada tahun 2023. Jadi masa aku balik sorang-sorang lepas hantar barang pukul 2 pagi. Pukul 2.15 minit pagi di hentian Karak. Katanya di sini aku dah mengantuk masa tu tau. Mata dah berat, jadi aku decide singgah hentian Karak kejap. Nak minum kopi dan basuh muka lah. Hentian masa tu sunyi sangat. Ada 3-4 buah kereta je yang dan 2 biji lori je yang ada. Lampu pun separuh je yang hidup. Jadi aku pun masuklah tandas, basuh muka. Bila keluar, aku nampak ada seorang perempuan duduk dekat bangku batu tau. Jadi dia pakai baju kurung warna putih, tudung labuh. Dia tunduk aja. Bahu dia ni macam menggeletar tau. Dia macam ni, dia tunduk tapi bahu dia macam menggeletar macam tu tau. Macam tengah menangis lah kan. Aku ni pula jenis kesiankan orang. Aku jalan dekat dia. Aku tanya, "Kak, kenapa kak? Kereta rosak ke?" Jadi perempuan tu angkat muka dia. Perlahan-lahan dia angkat muka dia kan. Muka dia cantik, tapi mata dia ni merah dan bengkak tau. Mata dia kan, "Abang, boleh tolong saya tak? Kereta saya rosak dekat depan tu. Saya nak balik ke Mentakap. Suami saya tunggu." Jadi dia tunjuk ke arah kereta Pro 2 kancil warna biru yang parking jauh sikit. Lampu kereta tu memang pasang. Jadi aku fikir sekejap lah, kesian pula kan. Jomlah saya tolong tengok kan. Masa tu pukul 2.30 pagi, aku pergi ke kereta kancil biru tu. Jadi kami pun jalanlah ke sana. Sepanjang jalan dia diam aja. Dia ni jalan laju tau, macam diterapung tau. Laju gila dia jalan. Jadi sampai dekat kereta, aku intai dekat dalam. Kosong kereta tu, tak ada barang apa-apa. Bonet pun dah terbuka. "Kak, apa yang rosak kak?" tanya aku. Dia senyum pula. Senyum dia tu terlalu luas sampai ke telinga, korang tahu tak? Ya Allah. Katanya kan, "Tolong tolakkan kereta saya ni bang. Tolong bang." Aku pun tolak lah. Tapi pelik lah kan, kereta tu ringan sangat. Terlalu ringan untuk kancil. Macam tolak kotak kosong, kau tahu tak? Tiba-tiba dari dalam radio kereta tu, walaupun enjin tak hidup, keluar bunyi radio dia. Bunyi ketawa perempuan. Masa aku dengar tu, aku pun terus berhenti tolak. Ketika tu bulu roma aku semua dah naik dah masa tu. Jadi perempuan tu pusing tengok aku. Muka dia dah berubah, mata dia dah tak ada, tinggal 2 lubang hitam. Mulut dia bersirap. Dia kata apa tahu? "Terima kasih bang sebab tolong saya ya bang." Lepas tu dia masuk dalam kereta, dia tutup pintu. Enjin kereta tu tiba-tiba hidup sendiri. Astagfirullahalazim. Jadi kereta tu pun mengundur laju dan terus memencur keluar daripada hentian, hilang dalam gelap
Jalan Karak tu. Aku ketika tu yang menyaksikan ni berdiri terkaku tau. Kaki aku ni rasa berat sangat. Jadi dalam beberapa saat tu aku dah rasa okey. Aku terus lari masuk ke surau kecil dalam hentian tu. Dalam surau ada pakcik guard yang tengah jaga. Muka aku pucat dah ketika tu. Aku ceritalah semua pada pakcik guard tu. Pakcik guard tu tarik nafas. Allahu Akbar. Dia kata, anak muda, engkau ni bernasib baik. Dia minta tolong tolak kereta aja. 2 tahun lepas ada kemalangan dekat hentian ni. Ada sepasang suami isteri naik kancil biru. Kereta dia terbabas. Isteri dia meninggal dunia dekat tempat kejadian. Sampai sekarang dia cari orang yang sudi tolong dia untuk tolak kereta dia. Kalau kau tolong sampai habis, kau yang akan ganti tempat dia tu. Aku masa tu terus rasa macam nak muntah dah. Jadi pakcik guard bagi aku air. Dia suruh aku tunggu sampai subuh baru aku boleh jalan. Jadi sejak hari tu Bro Fai, aku tak pernah singgah hentian Karak sorang-sorang lepas pukul 12 malam. Kalau mengantuk, aku akan call member suruh borak sampailah ke destinasi. Jadi pesanan aku, kalau nampak orang minta tolong tengah malam dekat hentian yang sunyi, fikir 10 kali dulu ya. Jadi itu sajalah cerita aku Bro Fai. Sekian. Terima kasih. Okey. Jadi itulah perkongsian yang dapat Bro Fai kongsikan daripada malam hingga pagi ni ya. So harap korang enjoy lah ya. Siapa yang dapat tengok daripada start tadi, Bro Fai ceritakan 4 buah negara, kisah-kisah seram kan. Negara India, negara Pakistan, negara Nepal, negara Bangladesh. Memang beruntung lah kan. Siapa yang tinggal bas tu, nanti insyaAllah nanti Bro Fai akan muat naikkan balik cerita-cerita tu di YT Bro Fai ataupun di VTT. Okay. Baik, sampai di sini sajalah perkongsian pada pagi ini. Bro Fai nak mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi berada di dalam live cerita seram malam mistik Bro Fai. Terima kasih yang sudi tap like, type FYP dan juga share live ini. Terima kasih yang punch card, yang repost semua kan. Terima kasih juga Mas Kura sebagai moderator. Terima kasih Zah ya, sebagai follower yang setia. Dan Bro Fai doakan semoga anda semua dikurniakan kesihatan tubuh badan, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda dan keluarga dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bro Fai mohon ampun dan maaf sekiranya di dalam live ini Bro Fai ada terkasar bahasa, tersalah tutur bicara ataupun apa-apa saja yang membuatkan anda tersinggung dengan Bro Fai. Bro Fai mohon 10 jari memohon ampun dan maaf ya. Segala yang sempurna semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala Bro Fai hanyalah manusia biasa yang banyak melakukan kekhilafan. Baik, sebelum kita menutup tirai, marilah sama-sama kita membaca surah penutup iaitu surah Al-Aus. Kepada anda yang bukan beragama Islam, anda boleh bertafakur atau berdoa melalui cara anda sendiri, okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Aus. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, sahabat-sahabat semua, kita jumpa lagi. Jaga diri anda semua, jaga kesihatan. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Cerita seram malam mistik Bro Fai.